yang tu yang dah kena block semalam. Dengan syok-syok nak rakam video, kononnya nak untuk pagi ni dia, untuk petang ni dia kena block lah. Okey, sekejap lah. Alright. Ini saya pakai AutoCAD 2021. Jadi interface dia ni masih sama dengan 2024, 2026 saya tak tengok lagi. Tapi kalau 2024 okey. Sebab yang sekarang ni yang dekat kita dalam makmal CAD 1 dengan makmal CAD 2, kita masih pakai lagi AutoCAD version 2024. Jadi kalaulah kita nak, dia akan jadi isu nanti apabila student akan download AutoCAD yang terkini 2026. Jadi kalau dia buat dekat PC 2026, dia hantar kat kita assignment tersebut, kita tak boleh buka sebab version kita pakai version yang lama. Tapi boleh juga kita pakai version yang kita boleh install sendirilah kat PC masing-masing untuk version yang terkini lah. Version terkini 2026. Sama ada kita boleh download software ni, kalau untuk student kita boleh maklumkan download guna di Autodesk punya apps, atau kita boleh download dengan pirate punya. Sebelum ni saya download yang pirate semua tu. Sebab tu yang kadang-kadang dia detect yang kata masih dia dapat detect yang kata apps tu bukan original punya. Jadi kalau nak install yang pirate boleh, kita pergi ke satu web nama dia Get Into PC. Dia punya web tu lah, web Get Into PC. Daripada Get Into PC tu, dalam tu banyak software engineering yang boleh kita pakai lah. Software engineering yang banyak boleh kita pakai untuk tu. Dari dalam tu kita boleh dapat yang AutoCAD the latest version lah. Dalam AutoCAD the latest version tu, kita download dan dia akan tunjuk sekali video cara untuk install dalam PC. Jadi boleh student boleh guna tu sebagai rujukan lah. Tapi kalau untuk version macam kita ni, takut kalau kita link dengan Google Meet ke apa ke, takut dia Google dapat detect kita pakai error lah. Dia pakai yang pirate-nya. Jadi hari ni harap-harap yang saya punya version 2021 ni version yang halal lah. Sebab tak salah saya ingat saya biasa install yang halal punya kot 2021. Jadi kita tengok macam mana. Harap-harap tak kena block. Okey, jadi kita buka AutoCAD. Ini dia punya interface permulaan. Yang pertama kita boleh pergi ke AutoCAD, kita pergi ke new sinilah. Kita pergi ke apps new ni, atau kita boleh tekan shortcut Ctrl N, atau juga kita boleh tengok dekat sini. Atas ni ada button new. Kita hanya just bawa konsol kita pergi dekat ikon tersebut, dia akan tunjuk lah 2 second selepas tu dia akan tunjuk ikon tu apa nama dia. Kalau kita tak faham apa fungsi dia, kita boleh tekan F1. Tekan F1 dia akan ceritakan function tu apa function dia. Okey. Itu sekarang ni kita nak buka open new page lah, new page. Jadi daripada AutoCAD symbol home ni boleh buka new, di tepi ni boleh buka new, ikon shortcut ni new, atau kita boleh open dekat sini pun sama juga. Get start template ni pun still juga boleh benda yang sama, tak ada masalah lah, mana-mana je lah. Kita right click, kita tekan new pun okey lah. Dia akan tunjuk sini template yang berbagai-bagai template dekat sini. Jadi kat mana template yang kita nak, kita ambil CAD ISO. Ambil CAD ISO kat sini lah, mudah supaya jadi unit dia pun dah tukar ke mm, apa semua pun kita dah senang. Kita nak buat formatting, labeling dia pun senang. Jadi kita pilih CAD ISO, kita open lah. Kita open, keluar dia punya interface begini. Jadi dekat-dekat sini ada dia punya shortcut dekat atas ni. Banyakkan shortcut kat atas ni yang selalu kita akan pakai lah. Andai kata shortcut kat dalam ni tak ada, kita boleh masuk dekat bahagian part-part kat atas ni untuk viewkan dia balik. Okey, tapi sini normal-normal yang kita akan pakai lah. Draw, modify, annotation, layer, block. Ini saja yang kita akan pakai untuk basic AutoCAD. Kita tak pakai lebih. Kita belajar AutoCAD ni hanya untuk drawing dia, hanya kita belajar basic saja. Nanti dia akan belajar lebih detail dalam Inventor pada semester 3 kot, tak salah saya lah. Dekat situ baru dia akan tunjuk macam mana nak buat satu drawing 3D. Jadi kalau untuk drawing AutoCAD kita hanya pakai 1D saja lagi. Tapi mungkin ada sikit lukisan 3D kita akan buat pada practical work nombor 3. Nanti kita akan nombor 1, 2, nombor 3 atau nombor 4 begitu. Nanti kita akan tengoklah. Kita akan cuba satu persatu. Jadi ini kita dah buka kita punya AutoCAD. Yang pertama di bawah ni ada command box. Okey, dalam command box ni kita boleh type apa-apa command lah selain daripada shortcut.
Andai kata kita nak buat circle ke, nak buat apa ke, kita boleh type command box kat sini. Tetapi untuk permulaan, apa student yang kena buat adalah selepas dia check dia dah buka CAT ISO tu, kita kena set limit. Limit ni supaya kita set, kalau kita tak set limit ni, nanti kita akan takut kita melukis bukan dalam radius kertas yang kita buat. Dia boleh ada potensi hilang. Maksud dia macam kita sekarang slide yang kita tengok kat depan ni, dia tak ada penghujung, dia tak ada permulaan. Jadi kita kena set dulu kita punya limit. Maksudnya kita akan melukis dalam limit kita. Jadi andai kata ada problem, kita boleh recall balik dia tu supaya kembali ke asal. Benda ni student selalu tinggal. Maksudnya dia tak selalu buat limit. Nanti dia ke hujung-hujung dia akan ada masalah. Better kita bagi tahu budak, okey, sebelum buat apa-apa kita set limit. Limit ni maksudnya kita akan set kita punya saiz kertas ha. Jadi yang pertama buka command box, kita type limit, LIMITS, limit, waktu kita enter. Waktu dia akan minta specify lower left corner. Bermaksud lower left corner untuk kita punya point, selalunya kita akan set dia 0,0. Lepas tu kita enter. Dan waktu dia akan minta bucu ke atas, sama ada kita nak buat secara portrait atau kita nak buat secara landscape. Kita nak buat bucu ke atas ni, contoh macam kertas ni kan. Ini 0,0. Ini berapa punci dah? Berapa dia punya tip ke atas ni berapa? Kalau kita nak portrait, sini 0,0, sini berapa dia punya tips dia. Jadi itu yang kita nak tak specify upper right corner. Jadi kalau kita boleh set contohnya lah 297/420 ni kita dah masuk ke size A2. Kalau kita nak masuk yang size A, contohlah paling senang kita akan suruh budak lukis dalam size A4. Sebab apa? Senang, nanti dia nak plot, dia nak copy size yang sama masuk dalam dia punya assessment ke apa kan. Better kita ajar mereka lukis dalam size A4. Jadi apa limit size A4? Size A4 adalah 297,210. Jadi X dia adalah 297, dia punya Y adalah 210. Jadi sekarang ni kita punya kertas untuk size A4 ni kita set dia sebagai landscape. Kalau kita set dekat sini 210,297, dia akan jadi sebagai bentuk portrait. Jadi sebenarnya benda tu tak adalah isu sangat. Kita kena ajar budak supaya limit tu kita set. Sekarang ni kita dah letak lower left corner, sekarang kita dah start upper right corner, kita tekan enter lah. Sekarang ni kita dah set kita punya limit. Jadi macam mana kita nak recall balik limit kita tu kat mana? Sekarang ni kita lampak kat sini, kat tepi ni, dia tak ada lagi border, dia tak nampak lagi ada garisan apa-apa border kat sini. Jadi macam mana kita recall dia balik? Cara nak recall, kita zoom. Kita type dekat command box, kita type ZOOM, zoom. Zoom kita enter, dia akan minta jenis-jenis zoom yang ada dekat sini. Jadi kita bawa zoom all. Kita tekan A, kita enter. Terus dia akan nampak wujudnya. Dekat sini garisan, nampak garisan hijau dengan garisan merah kat sini. Ini dah limit yang kita set tadi. Jadi kalau ada apa-apa pun contohnya lah saya buat bulat kat sini kan. Lepas tu saya pusing lah mana-mana pun. Saya bagi hilang limit tu kan. Jadi bila kita zoom cari-cari balik tak jumpa pun bulat tu. Jadi macam mana kita nak cari balik bulat tu? Kalau kita tak set limit, kita tak boleh recall balik. Tapi kita dah set limit, kita tekan Z, enter, A, enter. Dia akan dapat balik pergi ke bulat yang kita set tadi. Sebab kita dah set dia sebagai limit. Kalau kita tak set limit dia, memanglah sampai ke sudah kita cari pun dia boleh hilang macam tu. Jadi yang pertama wajib budak pastikan dia set dia punya limit. Dan yang seterusnya, pastikan juga, tadi kita dah pilih CAT ISO. Bila kita pilih CAT ISO ni, normally dia akan pakai unit mm. Okay. Tapi kita check juga, kita pergi ke home button, kita pergi ke drawing utilities. Kita pergi drawing utilities, kat sini dia ada unit. Kita klik unit. Daripada sini kita nak check balik sama ada betul ke atau tidak kita punya drawing utilities tu. Ada tak dalam unit mm atau tidak. Kalau ada okey boleh. Kat sini berapa desimal yang kita nak dalam kita punya. Jadi normally kita kena check ni lah. Takut nanti takut kita lukis untuk template ni waktu kita stop, kita buka template lain, kita lukis inci, nanti bila dia nak match dia punya size tak sama. Jadi pastikan kita check dia punya size, dia punya unit pakai Okey, sekarang ni kita dah buka new slide, kita dah set kita punya limit, kita dah zoom all balik kita punya limit. Sekarang kita dah check unit, kita sekarang tinggal tunggu untuk kita dah start melukis. Jadi daripada sini, ini adalah titik kosong kita. Kalau kita type sini command kita,
kosong-kosong dia akan jadi dekat sini. Ini adalah titik point kosong-kosong kita. Sebab kita dah set limit. Jadi sekarang ni kita dah boleh start melukis ke di mana-mana sahaja yang kita nak. Andai kata kita nak masuk koordinat yang pertama pun boleh, atau kita nak bebas pun boleh. Contoh kita nak buat garisan. Ini adalah garisan yang kita ambil simbol line dekat sini kan. Kita klik line, jadi bila kita klik line, dia akan minta bila kita klik line, dia akan minta kat dalam command box ni specify first point. Dia minta kita point mana yang kita nak. Kita boleh letak di mana-mana point saja kita mau ikut konsol kita, atau kita boleh letak point kita kat sini. Contoh kita nak letak koordinat 10,10. Dia jadi point dekat ujung sini. Dia jadi point 10,10 kat sini. Atau kita boleh bebas lah, kita nak start dekat mana-mana yang kita suka lah. Itu jadi boleh. Jadi pastikan student dia sentiasa kena baca, tengok komen dalam comment box ni apa. Kadang-kadang setengah PC, kadang-kadang comment box ni hilang. Kita boleh cari balik comment box tu. Okay? Alright, jadi sekarang ni contoh kita nak pergi buat practical task yang pertama. Jadi practical task yang pertama ni kita hanya basic drawing. Kita ajar macam mana nak buat garisan, macam mana nak buat bulat, macam mana kita nak buat trim, macam mana kita nak on ortho, macam mana kita nak buat on snap object. Daripada situlah untuk permukaan yang asas ni. Alright, yang pertama kita copy balik untuk figure 1. Jadi soalan figure 1, construct the following figure 1 by apply the drawing command. Jadi kita just klik, kita ikut copy saja balik yang kita nak, kita klik. Okay, sekarang ni kalau kita tengok, kita dah klik ke sini, dia punya garisan tu bebas, dia boleh bergerak tanpa, dia bukan bergerak dalam garisan yang lurus. Jadi macam mana kita nak pastikan dia bergerak dalam satu garisan yang lurus? Kita boleh buka kat bawah ni, nama dia satu ortho. Ortho, sekejap. Di bawah common toolbox bawah sini, dekat common box bawah ni ada satu nama dia ortho. Ortho mode nama dia. Kita boleh on dia dengan tekan F8 atau kita klik kat dia situ. Kalau dia tak on, dia masuk dia kelabu biasa. Kalau kita on, dia ada bertukar kotak tu jadi warna biru. Jadi sekarang ni garisan kita dah automatic lurus. Automatic naik lurus. Kita pakai ortho mode. Dia akan 90 atau 180, 90, 180 atau ke bawah. Semua ni akan jadi lurus. Jadi bila masa kita tak mau guna, kita off saja. Bila masa kita nak guna, kita on saja. Jadi sekarang ni nak mudahkan kita supaya benda tu dia lukis secara lurus. Jadi kita klik saja ortho mode tu. Jadi sekarang ni kita naik saja ke atas. Contoh kita nak lukis garisan tu ke atas, bawa konsol kita ke atas. Jadi dalam command box kat bawah sini, dia ada nilai berapa yang kita nak bubuh. Contoh yang dalam kita punya soalan 50. Just klik 50, kita enter. Sekarang ni garisan tak putus. Jadi macam mana kita nak pastikan 50 tu putus? Kita double enter. Kita enter sekali lagi, dia dapatlah garisan 50. Okay, dia dah dapat garisan 50 kat sini. Jadi sekarang ni kita ada lekuk, kita nak buat lekuk kat tepi sini. Jadi dalam lekuk sini, dia punya tebal lekuk adalah, dia punya tebal 20 mm. Jadi dia punya panjang adalah 60 mm. Itu bukan separuh bulatan, itu lekuk. Jadi kita kena buat lekuk. Jadi nak buat lekuk, kat sini kat command atas ni, bahagian draw, dia ada satu function nama dia art. Art sini dia ada banyak jenis-jenis art. Jadi kita kena pakai art 3 point. Okey, lekuk yang ada 3 point. Jadi kita kena ada 3 point untuk sebagai rujukan dia, baru kita boleh pakai art 3 point. Jadi sekarang ni kita dah tahu dia punya label, dia punya tebal ada 20. Jadi kita daripada sini kita buat dia punya penanda aras dulu sebagai 20, kita enter dan kita naik ke puncak dia. Tadi dia punya puncak dia adalah total panjang adalah 60, jadi kita ambil 30 untuk dapatkan puncak dia. Jadi kita buatlah apa-apa marking kat sini supaya senang untuk kita buat. Kita klik balik sini, naik balik 30, enter, kita ke tepi ni 20, enter, dan kita naik ke atas balik, dia punya ni 50, enter. Lepas tu kita double klik. Okey, jadi sekarang ni kita nak buat satu lekuk dekat sini. Jadi kita boleh pakai art 3 point, klik sini 1 point. Ini adalah 2 point, ini adalah 3 point. Siap, center, selesai kita punya lekuk tersebut. Jadi dah siap lekuk di sini, kita dah boleh delete lah benda-benda yang kita mau. Sama ada kita boleh delete atau kita boleh trim.
Okey, kalau benda tu tak melibatkan persilangan apa, kita terus just boleh delete. Klik saja, klik icon, tekan delete kat keyboard. Atau kita boleh pakai function kat sini trim. Trim dia ada dua, trim yang jenis trim atau trim extend. Kita hanya pakai trim sahaja. Klik trim, kita bawa ke konsol anak panah kita ke tempat mana yang kita nak buang dan klik sahaja. Okey, lepas tu enter, selesai. Jadi siap lah sudah lekuk yang pertama. Ini bukan separa bulatan, ini lekuk. Jadi kita kena buat 3. Alright, sekarang ni kita nak buat yang atas pula. Kita nak buat lekuk yang atas. Jadi kita akan ulang proses yang sama. Tapi mungkin dia punya size tu yang lain. Jadi ni size dia 70. Dia punya tebal masih 20. Lepas tu dia punya puncak tip adalah 100. Tapi kita bahagi dua dapat 50. Kita buat marking asas dia. Kita buat dulu marking, kita repeat balik. Jadi macam mana kita nak repeat benda yang sama? Kita right click, dia akan nampak line. Dia akan repeat balik benda yang sebelum ini. Atau kita double click sahaja, dia akan repeat juga balik benda yang sama. Contoh, sebelum ni saya buat line. Saya klik, tu saya dah enter. Jadi macam mana saya nak buat line balik? Saya boleh pergi ke line balik asal dia. Atau saya klik enter sekali lagi, dia repeat balik komen yang sebelum ni. Andai kata komen sebelum ni buat bulat, dia akan repeat bulat. Andai kata komen sebelum ni dia delete, dia akan komen delete. Jadi kita boleh double click atau kita boleh right click. Kalau kita right click, dia akan naik repeat line. Okey, repeat balik. Ni repeat balik, klik ke sini dan kita akan sambung balik 50, tebal ini 20 dan sini balik 70. Okey, itu enter, selesai. Okey, jadi selesai lah ni. Jadi kita boleh ulang balik proses nak buat art dia lekuk. Kita ambil art 3 point. Ini point yang pertama, ini point yang kedua, ini adalah point yang ketiga. Kalau semua nampak, sini tadi kan bila saya buat satu lekuk ke, saya nak buat apa ke garisan ke, dia akan nampak dia ada snap objek kat sini. Kamu nampak tak semua kan? Nampak dia ada satu snap point, sini dia snap sebagai titik tengah, sini pun dia akan snap. Jadi benda tu snap objek ni wajib kita on supaya apa? Sewaktu proses penyambungan kita punya garisan tu dia sambung betul-betul titik yang tepat. Jadi snap objek ni kita nak on dia dekat mana? Dia dekat model di bawah sini. Kita pergi ke bahagian sini. Objek snap. Objek snap ni kita buka, dia ada list semua ada kat sini. Kita dah tengok endpoint, midpoint, center apa ni, dia yang akan dapat detect benda tu dekat mana. Jadi kita on saja semua. Kita on saja semua ni dan kita on sini. Jadi bila kita dah on begitu, mudahlah untuk kita sambung. Contohlah saya nak buat line, saya nak sambung kat tepi ni kan. Nampak dia tiba-tiba dia ada kotak hijau. Kotak hijau tu lah yang akan nama dia snap object. Snap object ni kita kena buka. Kalau kita tak buka, kemungkinan kita sambungan kita punya line tu tak tepat. Apa yang akan terjadi bila sambungan tak tepat? Kita tak dapat satu close loop. Nanti kita akan ada masalah untuk practical task yang keempat bahagian hatching. Hatching tu dia tak boleh ada open loop. Kalau ada open loop dia tak boleh nak buat hash tu. Jadi kita kena pastikan suruh student buka objek snap ni. Objek snap ni kita boleh on dia atau kita tekan shortcut pada F3. Dia ada kat bawah sini. Jadi macam mana kita nak tahu dia on? Kita tengok sini, dia hidup kat sini. Alright, kita kembali balik ke atas ni. Macam tadi dah siap benda ni, kita boleh trim lah. Kita trim satu persatu. Kita trim benda yang kita tak mau. Okey, dah selesai. Jadi jika lihat pada soalan, kiri dan kanan ni benda yang sama. Atas dan bawah ni adalah benda yang sama. Jadi kita boleh pakai satu function nama dia mirror. Mirror yang mana dia akan biaskan balik apa benda yang kita pilih kepada satu set yang lain. Jadi sekarang ni kita nak mirror benda yang ini kepada sini dan benda yang kiri ni kepada sini. Jadi macam mana nak mirror? Kita kena cari satu function dekat atas sini nama dia bahagian modified, dekat atas ni nama dia mirror. Okey, jadi macam mana nak buat mirror? Kita nak buat mirror, kita kena ada satu paksi biasan dia. Contoh, kita nak mirror garisan ni, kita kena ada buat satu paksi biasan dekat tengah-tengah sini. Jadi macam mana kita nak buat paksi biasa? Jadi total daripada atas ni ke bawah sini tadi adalah 50 dengan 50, 50, 60. 100, 160. 160 bahagi 2 bersama dengan 80. Kita buat dulu garisan 80. Kita buat, inilah paksi dia. Jadi garisan-garisan yang kita nak buat, kita dah boleh delete. Kita kena delete garisan binaan supaya dia tidak bertindih dalam satu garisan yang banyak. Jadi ini adalah paksi untuk kita biaskan dekat sini. Jadi macam mana kita nak gunakan? Kita pergi function mirror kat atas di bahagian modified, kita klik. Lepas tu dia akan nampak di dalam command box. Dalam command box ni dia akan tulis tu select object. Jadi kita select objek yang mana kita nak mirror. Saya nak mirror objek sini dengan objek sini.
Lepas tu saya enter. Lepas dah enter saya nak tengok paksi untuk bias. Saya nak bias dekat ini paksi cermin dia. Dia klik, dia jadi kat sini. Jadi di sini tak perlu dah saya nak lukis benda yang sama. Saya hanya pantulkan saja. Jadi sekarang ni kita nak pantulkan yang sebelah sini. Jadi kita kena pastikan kita akan dapat center juga kat situ. Jadi 70 tambah 50, 120. 120 kita dapat paksi kat sini, enter. Alright, kita klik ni kita boleh delete. Jadi kita boleh mirror benda yang sama. Klik sini, klik sini, klik sini, enter. Lepas tu kita pilih dua pusat. Ini pusat yang pertama sudut biasan, pusat yang kedua sudut biasan. Selesai. Dia akan dapat kat sebelah sini. Jadi inilah dia punya paksi biasan. Jadi sekarang ni kita dah dapat keliling. Kita kena buat yang benda di dalam. Benda yang di dalam biasalah kita boleh buat circle. Untuk circle, kita tengok kat situ, dia bagi situ radius 120. Kalau macam mana kita nak tahu lukisan tu diberi radius atau diberi diameter. Student akan selalu tanya sebab kita kena ajar student kalau simbol radius dia ada simbol R. Kalau simbol bulat potong cross tu itu adalah simbol diameter. Selalu student pun tak faham simbol-simbol macam tu. Jadi kita terangkan. Jadi bila kita masuk dalam AutoCAD sini bahagian draw dia ada circle. Circle kat sini ada dua nilai, dua jenis circle. Circle radius atau circle diameter lah. Kalau kita masuk circle radius kita kena masukkan berapa radius. Kalau kita masuk circle diameter klik diameter. Jadi kita bebas nak pilih circle yang mana lah. Jadi saya pilih circle diameter. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu circle kat tengah sebab kita dah buat sudut biasan kat sini tadi. Jadi kita terus boleh dapat. Kita on snap object terus boleh buat bulatan dia adalah 120 mm. Selesai. Jadi kat sini dah selesai. Jadi benda-benda ni kita dah boleh delete. Jadi ini semua anggap sebagai garisan binaan lah. Kita dah boleh delete, clear. Jadi sekarang ni kita nak buat satu kotak dekat sini. Okey, satu kotak dekat sini. Yang mana dia punya gap adalah 15. Kita ambil line. Kat sini 15, enter. Turun ke bawah. 160 tolak 30 bersamaan dengan 30 bagi 2 15. Okey 15. Okey. Sekarang daripada sini yang akan start kita punya kotak tu. Jadi kita boleh buat kotak sini. Dia punya lebar 30 130. Sini kita balik 30 dan atas kita boleh buat balik adalah 130 atau kita boleh type C, kita enter. Dia akan close. Jadi ini kita boleh delete. Jadi sekarang ni ini kotak dah jadi tetapi dekat dalam lukisan kalau kita perasan kat tepi sini dia ada chamfer. Bukan chamfer. Dia ada fillet. Jadi kat tepi ni dia ada fillet, kat empat sini dia ada fillet. Jadi macam mana kita nak buat fillet kat sini? Tapi dalam soalan ni saya terlupa nak letak fillet dia berapa. Tapi kalau tuan-tuan semua nak buat untuk kelas, saya nasihatkan boleh buat fillet dia ni 5 mm. Jadi macam mana kita nak buat fillet? Kita pergi bahagian modify, kita pergi ke icon fillet. Icon fillet ni dia ada chamfer, dia ada fillet, dia ada bend curve. Jadi kita hanya pakai fillet saja. Kita pilih fillet. Lepas pilih fillet ni kita apa yang boleh buat, dia tulis kat combo ni select first object or. Jadi kita jangan select first object dulu, kita masukkan dulu. Kita nak masukkan nilai apa? Radius kan? Kita type situ R, kita enter. Lepas tu dia minta nilai radius berapa? Tadi saya cakap 5, tekan 5. Lepas tu kita pilih command yang kita nak buat fillet. 1, 2, enter. Siap. Dah siap fillet. Jadi kita jadi untuk yang lain pun kita kena buat command yang sama kan. Kita pergi balik ke fillet. Tetapi janganlah kita buang masa sebab apa? Benda yang lain-lain ni pun masih dia guna radius yang sama kan. Jadi bila dia masih guna radius yang sama, kita hanya double klik saja atau right klik. Kita repeat balik fillet yang sebelum ini. Kita klik, kita just pilih sini dan sini. Dia terus jadi fillet. Benda yang bawah pun yang sama, enter saja balik sekali lagi. Dia akan repeat fillet yang sebelum ni. Dan kita enter lagi sekali, akan fillet sini dan sini, enter. Selesai. Jadi sekarang ni, benda ni sama juga macam tadi kat sini. Tadi saya dah terdelete satu garisan paksi biasa ni. Tak apa, kita buat balik. 70 tambah 50, 120. Okay, jadi kita buat dia punya sudut biasan. Sudut biasan ni tak semestinya panjang kena cross. Dia pendek pun tak ada masalah. Contoh saya nak bias ni ke sini. Saya ambil mirror. Saya klikkan semua permukaan yang nak buat. Lepas tu, saya enter. Lepas tu klik lah kat sini. Ini paksi bias dah. Ini paksi kedua. Okey, selesai. Jadi dah selesai dah kita punya mirror yang ke sebelah.
Okey, jadi untuk sini student akan belajar cara nak buat line, apa guna itu auto line, apa guna itu snap object, macam mana dia nak buat lekuk, macam mana dia nak buat bulat diameter, dan juga macam mana dia nak guna function trim, dan juga dia guna function mirror. Ini adalah function-function asas yang ada dalam draw dan modify. Nanti kita akan masuk chapter yang lain, kita akan masuk dalam annotation dan kita akan masuk dalam bahagian layer. Jadi sekarang ni ada tiga lukisan kan. Ini lukisan pertama. Jadi lukisan kedua, yang ketiga ni dia ada lukisan yang kecil. Sengaja dibuat kecil supaya kita mengajar student bahawa kita boleh melukis sekecil-kecilnya benda dalam AutoCAD dan kita boleh lukis sebenda besarnya benda dalam AutoCAD. Jadi sekarang ni kita nak letak dekat sini. Kita nak start buat lukisan yang kedua, kita buat kat sini. Jangan, kita tak perlu buka new page kat sini. Kalau kita buka new page, kita nak tanda nanti susah. Biar semua benda dilukis dalam satu page limit yang kita dah buat tadi supaya dia mudah. Jadi sekarang ni kita pergi ke function yang baru. Bulatan diameter. Kita klik diameter, kita klik lah mana-mana kita nak buat, kita buka. Diameter dia kecil lah sebab dia cakap dalam tu 5 meter. Ini kecil, kita boleh zoom. Lepas tu kita buat diameter yang seterusnya. Kita buat itu 5, diameter keseluruhnya adalah 9. Lepas tu, lepas tu kita akan start pakai satu function ni. Kita buat satu garisan lurus dekat ke atas, ini sebagai panduan. Dan kita akan buat bulatan-bulatan dekat bulatan-bulatan dekat circle yang kedua ni. Jadi bermula dekat sini. Jadi dekat sini dia punya diameter adalah 2 mm. Kita klik sini, kita buka 2 mm, enter. Jadi kita kena ulang benda yang sama sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ada sebanyak 6 biji dekat circle ni. Jadi kita tak perlulah nak bahagi-bahagi, kita boleh pakai function array. Function array ada dekat sini. Array dia ada dua, rectangular array atau polar array. Rectangular ni kalau kita nak susun permukaan yang orang kata bersegi-segi. Kita nak copy part yang bersegi-segi. Tapi selalunya kalau polar array ni kita akan melukis dalam bentuk bulat. Okey. Kita nak copy benda yang sama dalam bentuk bulat. Jadi kita akan pakai polar array. Bila masuk polar array, kita select objek yang kita nak, klik enter. Lepas tu dia minta kita punya titik pusingan dekat mana. Jadi titik pusingan kita kat sini. Dia akan keluar berapa biji kat sini. Andai kata kat sini kita nak item berapa, kita nak 12. Klik saja sini 12, enter, dia akan terus jadi 12 kat sini. Atau kalau kita nak dalam soalan dan 6, hanya kita 6, okey, selesai, enter. Lepas tu kita close kita punya function array kat sini. Klik dah jadi dah 6 kita kat sini. Seterusnya kita boleh buat benda yang sama untuk bulat-bulatan yang lain. Klik dekat sini. Kita pergi ke bulatan yang seterusnya 16. Lepas tu bulatan yang seterusnya 19. Lepas tu 16. 19. Okey, ngam. Alright, jadi dekat 19, radius 19 ni ada, bulatan kecil. Bulatan kecil diameter, dia punya kecil adalah 2. Klik sini adalah 2. Kita buat 2, enter. Selepas pada tu, dia ada satu bulatan kecil yang di luar. Yang di luar ni dia bagi space dia adalah 1. Jadi 2 tambah 1 adalah 3. Jadi kita dapat sini, kita buat 3. Clear kat situ. Lepas tu kita ada garisan ini ke bawah. Jadi kita klik saja kat sini, kita nak buat garisan ini ke bawah. Jadi kita bawa, kita klik line, kita pergi dekat kita punya circle, nampak dia ada satu dia naik icon warna hijau sampai dia nampak center. Nampak quadrant punya center. Klik situ, tarik ke bawah. Lepas tu right click line, kita bawa ke line, kita tarik sampai dia jumpa dia punya kita quadrant point dia sampai ke bawah. Dah selesai. Jadi sekarang ni tinggal apa? Kita nak lukis benda yang sama sebanyak 12 biji kat keliling ni. Jadi kita macam tadi saya cakap, kita boleh pakai function array. Jadi kita trim dulu benda yang kita tak mau, ini kita tak mau, ini kita tak mau, kita trim dulu. Kita trim ini, kita trim ini. Jadi enter. Jadi sekarang ni kita nak bawa benda ini pusing keliling sini. Jadi kita nak copy satu benda ni lah. Kita pakai polar array. Kita fikir bahagian array, kita ambil polar array, kita select. Ini kita nak bulat, ini kita nak copy. Ini sama dan ini yang sama. Enter, pusat dia kat mana? Sini.
Jadi sekarang ni bilangan dia 6, kita nak pergi ke 12. 12 kita boleh close, enter, selesai. Tetapi sekarang ni, kat sini dah ada lekuk. Kat sini tak ada lekuk, tapi dekat sini ada lekuk. Jadi kalau kita nak trim kan, kalau kita trim, dia boleh, kita ambil function trim, kita trim. Trim sahaja benda-benda tu. Tak ada masalah. Trim ni akan berfungsi apabila ada cross section. Kalau tak ada cross section pun dia takkan boleh trim. Okey. Okey, sekarang dah siap lah kita punya lukisan yang nombor 2. Okey dah. Jadi lukisan kita yang kedua dah selesai lah. Jadi daripada sini budak akan belajar satu function nama dia array, polar array. Jadi dia akan dia akan buat benda yang sama berulang kali. Okey, jadi sekarang sini kita ajar pula student macam mana kita nak pakai function move. Move. Jadi kita nak move kita punya objek ni, kita punya lukisan kedua move dekat sikit dengan kat sini. Okay, jadi macam mana kita nak pakai move, kita boleh pakai function dekat bahagian modified, klik move, kita highlight semua kita punya lukisan, enter, dia akan minta kita punya titik, satu titik rujukan. Saya klik sini, kita boleh bawa ke situ. Kita boleh bawa sama ada ke kanan atau ke kiri. Jadi saya nak bawa dia rapat ke sini, saya klik, okay, enter, selesai. Ini adalah function move. Kita boleh, dalam masa yang kita tunjuk soalan ni, kita boleh tunjuk juga apa function-function yang ada ni dekat student supaya dia lebih student lebih faham lah. Jadi sekarang ni macam mana kita nak kita boleh ni, ini zoom in zoom out, kita boleh scroll. Jadi macam mana kita nak guna satu function nama dia pen. Pen ni adalah satu simbol tangan. Yang mana kita letak, nampak konsol dah berubah simbol tangan, ini kita boleh pergi arah ke mana yang kita nak. Jadi simbol pen ni kita hanya tekan pada kita punya scroll bulat pada mouse tu. Kita tekan, dia akan keluar button pen. Atau juga dia ada dekat tepi ni. Tepi ni tak ada, tak apa. Kita ada setengah AutoCAD ada setengah AutoCAD tak ada. Kalau AutoCAD 2024 ada function pen dekat tepi ni. Kalau 2021 tak ada. Kalau tak ada pun kita still boleh pakai. Kita klik dekat center tu, kita boleh bawa ke mana-mana yang kita nak santar. Kita nak movekan dia. Jadi sekarang ni kita buat pada soalan yang nombor 3. Jadi ini adalah praktikal task 1. Jadi bila kita masuk ke kelas, kita dah tak perlu orang kata apa cerita teori-teori yang lain. Kita lagi bagus, kita bagi praktikal task, kita tunjuk kat student macam mana nak buat praktikal task tu menggunakan ikon-ikon yang apa yang ada dalam teori tu. Okey, itu lebih sikit membantu kepada pelajar. Okey, jadi sekarang ni kita nak buat yang figure yang ketiga. Jadi figure yang ketiga pun stay juga, kita akan pakai radius. Dia akan start pakai 1. Ini lagi kecil radius lah. Jadi lukisan ni akan jadi lagi kecil. 1 mm. Jadi seterusnya kita ada bulatan yang kedua 1.5. 1.5. Lepas tu kita ada garisan sini. Garisan ni kita bagi panjang sikit, bebas. Lepas itu kita buat satu lagi garisan, radius dia 2.5. Dia punya diameter 2.5. Klik sini 2.5, enter. Selesai pada tu kita dah boleh buat bulatan kecil. Bulatan kecil tu dia punya size adalah diameter adalah 0.5. Kita ambil circle diameter sini adalah 0.5. Okey, selepas tu kita ambil diameter yang paling besar sekali adalah 4.0. Kita ambil diameter 4.0. 4, enter. Jadi kat sini dia ada satu garisan naik ke atas. Ini ada satu garisan naik ke atas. Jadi kita klik kat sini macam tadi kita bawa figure kuadran dia naik, klik lurus orto ke atas. Tu enter sekali lagi untuk repeat balik line. Kita bawa kuadran naik ke atas. Enter, selesai. Jadi sekarang ni kita dah siap satu benda ni, kita boleh array dah keliling kat sini. Sama ada kita nak selesaikan bentuk dia ni dulu atau kita nak arraykan dulu pun tak ada masalah. Ikut pada cara masing-masing lah. Jadi sekarang ni kita nak buat lekuk dekat sini. Kalau ada soalan dia ada lekuk kat sini. Jadi macam mana nak buat lekuk tu? Jadi lekuk tu kat situ kalau tengok dia adalah bersudut 30 darjah. Satu lekuk dengan satu lekuk yang lain. Jadi macam mana kita nak buat satu garisan lurus 30 darjah. Kalau kat sini, kalau kita pakai orto dia akan dapat kosong. Jadi kita buka dekat sini. Bawah model sama, kita buka polar tracking. Polar tracking, klik. Kita nak sudut berapa? Kita nak sudut 30, klik sudut 30, buka polar tracking.
Dia akan terus naik dekat konsol tu 30. Atau macam mana kita nak ubah? Okey. Nampak tak kotak nilai? Dia ada 2 kotak kat situ. Satu kotak yang warna biru yang sekarang masih berkelip-kelip biru. Satu kotak lagi dia tak warna biru, tapi satu kotak lagi dia tunjukkan dia punya degree macam mana. Jadi macam mana kita nak ubah dia punya daripada kotak tu ke kotak yang satu lagi? Kita tekan function tab. Bila kita tekan tab, dia tukar pergi ke degree pula. Jadi degree kita nak 30, just klik 30, enter. Dan enter sekali lagi. Siap kita punya garisan 30 dekat sini. Okey, jadi sekarang ni yang untuk kita buat lekuk dekat sini, dia buat lekuk dekat sini. Okey, alright, dia nak 60 juga. Dia buat lekuk kat sini, dia ada satu diameter dan dia bagi radius. Jadi kita ambil dulu diameter dia adalah 5.14. Klik kat sini, buka 5.14, enter. Lepas itu dia akan ada satu radius. Jadi kita kena buat satu sudut 60 supaya kita dapat buat radius kat sini. Jadi macam sama juga, kita klik kat sini, kita tarik ke atas, dia sudut 60. Klik saja 60, enter. Lepas itu kita dah buat bulatan besar dan kita kena buat radius pula. Radius dia ada dekat sini. Radius dia adalah 0.9. Jadi kita berpusat daripada sini, buka 0.9. Selesai. Jadi di sinilah lekuk dia 0.9 tersebut. Jadi apa benda yang kita nak buat, kita dah siap, kita boleh trim. Kita trim dulu benda-benda yang tak mau pakai ni supaya mudah untuk kita array kan dia tak lagi. Okey, dah siap. Oh lama ini belum trim. Trim dulu apa yang patut. Ini dah tak pakai, ini boleh delete. Ini pun dah tak pakai, ini boleh delete. Ini pun dah tak pakai, delete. Alright, jadi kita dah boleh pakai array, benda yang sama. Jadi kita nak array ni, sini, dan lekuk sini. Yeah, dan lekuk situ. Lepas tu kita enter, ini pusat bulatan dia. Dia dapat, jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dah selesai, kita close. Okey, dah close macam biasa, kita boleh trim lah. Kita boleh trim lah benda-benda yang tak kita pakai. Okey, ini tak pakai, trim. Jadi function kat sini, daripada soalan ni dia kena, student kena orang kata apa, mahir membaca macam mana kita nak start melukis. Alright, ini asas je lah untuk sebagai rujukan pesara-pesara yang lain lah. Okey, jadi di sini dah siap lah. Kalau student dapat siapkan ketiga-tiga lukisan ni dalam kelas yang dalam kelas kita buat ni, kiranya untuk praktikal 1 dia dah siap lah. Jadi tinggal kita bawa apa, kita cuma bawa pergi ke kelas yang mana ajar AutoCAD, kita bawa kita punya pendrive je lah. Kita copy file ni setiap PC-PC yang ada dan kita simpan dalam kita punya pendrive supaya mudah untuk kita marking seterusnya lah. Jadi andai kata student dapat buat semua ni dengan lengkap, dia akan dapat full mark lah. Jadi proses untuk pemarkahan untuk AutoCAD ni amat mudah. Jadi mana-mana pelajar yang dapat buat, dia akan stay dapat direct full mark lah. Ini saja soalan untuk soalannya pertama. Jadi praktikal task pertama dah selesai lah. Okey? Alright, setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak? Mana untuk kelas yang pertama, yang 3 soalan ni, ini bukan latihan lah, ni dah kira ada markah lah ni kan? Betul? Kejap. Saya punya suara dekat mic ni dia jadi volume dia jadi sikit. Kejap Alamak, kat mana dia punya butang mic ni? Jadi dia dengar bunyi soalan yang dia tanya tu, dia dengar bunyi yang perlahan. Alamak, mana hilang? Dia tak mau hilang lah. Okey, try cuba tanya soalan. Saya Untuk yang soalan, 3 soalan ni, okey. yang ni yang dah kira baru latihan ke ataupun dah ada markah untuk ni? Ya, terus ada markah. Oh. Ya.
Inilah praktikal task yang ada markah, praktikal task kedua. Praktikal task pertama yang kita bagi mula-mula tu suruh buat border title block tu, itu tak ada markah lagi. Itu just latihan untuk pelajar menggunakan peralatan lukisan. Oh, maknanya untuk kelas pertama ni kita just demo dia orang dan dia orang buat terus buat lah kan. Buat terus hantar. Jadi siap dah lah untuk hari tu. Okey. Jadi tak perlu budak bawa balik ke kamsi nak buat, tak perlu. Sebab kalau bukan semua student ada laptop untuk semester 1. Jadi kita paksa dia orang supaya selesaikan benda ni. Jadi untuk selesaikan benda ni mungkin ambil masa sejam atau sejam setengah je. Mungkin pelajar boleh selesaikan lah. Itu kalau mungkin ada pelajar yang terror mungkin lagi cepat. Kalau kita bahagi 2 kelas mungkin proses untuk kita cek satu persatu pelajar tu agak jadi lebih mudah lah. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Alright. Okey. Cuma yang kalau misalnya kata ada pelajar yang guna laptop sendiri kan. Ya. Dia guna laptop sendiri. Maknanya nak kena pastikan sebelum masuk kelas tu dia dah install tu. Kalau ada yang masuk laptop sendiri, pastikan student dah install awal-awal lah. Tetapi kalau andai kata kalau kita bahagi kelas 2, macam contoh kelas kita bagi kelas DKM 1A ada 40 orang, kita bagi 2. 20 orang akan masuk kelas manual dulu, lagi 20 orang masuk AutoCAD. Jadi masih kalau student nak pakai PC dekat dalam lab pun masih boleh pakai. Cukup. Cukup, tak ada masalah. Kalau kita masuk sekali 40 mesti tak cukup. Sebab kita ada masalah dekat kita punya lab. Jadi saya sadangkan kalau untuk buat kelas drawing yang mana kelas 40 orang, kita ada 2 lecturer, 1 lecturer ajar manual, 1 lecturer ajar AutoCAD. Contohnya macam mana? Untuk minggu pertama hingga minggu ke-6 atau minggu ke-5, student akan masuk lukisan manual. Jadi grup satu lagi akan masuk lukisan AutoCAD. Jadi dia orang akan selesaikan penilaian AutoCAD dan manual pun akan selesaikan penilaian manual. Nanti minggu ke-6 dia orang akan switch. Yang mana AutoCAD akan masuk ke dalam manual, yang manual akan masuk pula dalam AutoCAD. Jadi dalam masa yang sama untuk AutoCAD selesai pun lebih kurang sama 5 minggu manual, 5 minggu AutoCAD. Jadi dah siap dah dalam tempoh 10 minggu. Pada minggu ke-11 atau minggu ke-12, kita dah start. So bawa semua pelajar yang mana manual dan AutoCAD masuk balik ke dalam market untuk kita ajar student buat, suruh student buat logo lah, cipta logo dan buat slide untuk presentation. Jadi lepas tu, saya rasa daripada situ kita dah tak berebut-rebut PC lah. Jadi semua masalah kegunaan kekangan PC ni dah tak ada lah. Jadi kalau contohnya lah macam intake yang pelajar kurang, selalunya pensyarah yang mengajar lukisan seorangnya. Tapi kalau selalu intake yang ramai macam ni, memang akan dibahagikan kepada 2 bahagian. Kalau dua-dua, contohnya lah, ada 2 orang pensyarah nak masuk serentak pun tak ada masalah. Ikut kepada keselesaan dan mungkin style masing-masing lah. Itu tiada apa, saya cuma bagi cadangan saja. Okey, untuk setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Tak ada apa. Bagi saya tak ada, tak tahu yang sahabat-sahabat yang lain. Cuma kalau ada masa lagi ni, ni kami pun nak kena praktis dulu ni. Soalan ni satu. Kita masih ada masa lagi untuk minta Adil demo lagi satu yang practical task 3 terus. Boleh? Nak saya terus ke practical task 3? Ya. Alright, okey. Practical task 3 ni, sekejap saya cek. Practical task 3, okey. Practical 3 ni annotation and drawing dimension. Tak salah saya lah, annotation and drawing dimension. Ni boleh. Kita memang kena demo dulu dengan dia orang kan? Kita demo dulu. Kita masuk dalam market, kita pasang projektor, kita suruh dia orang tengok dulu, kita tengok dia orang tengok macam mana kita buat, kita ambil masa lebih kurang sejam, kita buat dulu benda-benda ni. Kita terang dulu setiap functionnya. Lepas tu, okey, sekarang student pula buat. Okey, kita buat, student pula buat. Kita pantau lah satu persatu. Jadi kalau untuk budak yang macam lambat sikit, slow sikit, mungkin suruh dia orang take note apa-apa untuk kita pantau. Jadi lepas kita dah tunjuk, kita terus pantau. Sebab waktu dia orang praktikal 3 jam tu, kita akan pantau sampai siap lah. Yang ke 3 jam tu. Okay, alright. Okay, jadi sekarang ni kita akan pergi ke topik yang practical task yang ketiga. Practical task yang ketiga ni dia tak susah tapi dia rumit. Dia bukan dia renyah sikit. Dia lebih kurang rumit sikit. Benda yang sama kena berulang kali buat. Tapi tak apa, boleh kita buat. Jangan risau. Boleh kita buat, tak ada masalah.
Alright. Okay, sekarang ni saya buka slide yang baru lah. Saya buka slide yang baru. Macam biasa, apa benda yang kita buat, kita kena set limit dulu. Setiap kali kita buat, pastikan limit tu kita kena buat. Kalau tidak, nanti takut kita hilang, tak punya nak recall balik. Okay, kita set 0,0, kita set 297,210. 297,210 ni adalah saiz untuk kertas A4. Kalau kertas A3 dia double daripada ni. Kalau kertas A2 dia double lagi daripada kertas A3. Okey, dah selesai. Kita zoom, enter, enter. Okey, selesai. Kita dah set limit, kita dah zoom. Jadi kita dah boleh buat. Yang pertama sekali, kalau dalam soalan ke sini, kita baca soalan, dia cakap construct full size drawing using following details as figure 1. Okey, waktu soalan yang pertama dia cakap construct drawing according to information given. Dengan nombor 2 adalah using layer. Using layer function to draw dimension and text. Okey, dekat sini dah soalan minta kita guna satu function yang baru, itu function layer. Jadi untuk sekarang ni kita akan pakai banyak function annotation kat sini dan kita akan banyak pakai function layer kat sini. Untuk practical task yang kedua kita banyak pakai draw dan kita banyak pakai modify. Jadi untuk soalan ni kita akan pakai function annotation dengan kita akan pakai function layer. Alright, sekarang ni yang pertama kita dah set limit. Apa benda yang kita kena buat? Yang mula-mula kita kena lukis dulu kita punya bentuk dekat sini. Gambar rajah dekat sini. Jadi macam biasa klik kat sini. Kita ortho kita on. Kita jalan. Naik atas dia mentebas 10. Lepas tu ke tepi. Ke tepi 20. Enter. Naik dia 10, naik dia 40, 90, 50. Sini C enter. Okey, lepas tu kita buat kat sini dia ada fillet dia type fillet, type R, enter. Lepas tu kita akan masuk fillet radius dia 20, enter. Baru kita pilih fillet dia. Fillet pertama, fillet kedua, enter. Selesai. Jadi yang seterusnya kat sini pun dia ada fillet. Fillet kita type situ R, enter. Fillet radius dia adalah 10, enter. Klik sini satu, klik sini satu, selesai. Jadi yang seterusnya adalah kita punya right daripada sini. Kita naik atas dulu. Nak dapat sini. Pada sini ke tepi tadi adalah 30. 30. Turun ke bawah 10. Enter. Lepas tu daripada sini tepi 15. Enter. Betul. Baik. Ya betul. Sorry. Sini 15. Enter. Turun ke bawah. Type dia turun ke bawah. Lepas tu dia cakap garisan ini turun ke bawah. Sini kita buka flow ortho. Turun ke bawah tadi dia cakap 30%. Kita tap 30, sini 30. Dia naik enter, selesai. Okey, jadi yang sebelah ni nak buat apa? Kita trim dulu, cantik-cantik. Kita trim dulu. Trim benda-benda yang tak betul ni. Jadi kita mirror saja. Jadi klik sini satu. Klik sini satu, dah mirror, enter. Ini paksi dah. Satu. Paksi dah selesai. Okey, siap. Bulatan ini dah siap. Okay, tadi dia delete dah. Dan mana-mana garisan binaan yang kita buat tak berguna tadi, kita dah boleh delete. Okey, jadi ini dah trim. Selesai. Okey, lagi satu ada bulat dekat sini 15. Satu kat sini bulat, klik sini. Kita on balik ortho. 15, enter. Tinggi pun 15, 15 enter. Alright. Jadi kat sini ada double line. Jadi kita delete dulu. Kita pergi ke bulatan. Dia minta radius itu berapa? Radius itu 10. Diameter 10. Klik ke sini 10. Selesai. Alright. Ini boleh delete. Okey, tak payah delete. Dia tak ada benda double lah. Alright, jadi ini adalah soalan yang pertama.
Ini adalah soalan pertama yang dia wajibkan kita lukis dulu gambar rajah ni. Jadi sekarang ni gambar rajah dah lukis. Jadi macam mana kita nak buat dia punya function? Soalan yang kedua dua Roman. Dia cakap guna function layer. Jadi kita tak nak buat satu benda. Function layer ni adalah lapisan demi lapisan yang mana kita akan buat pada lukisan kita. Jadi untuk layer tersebut ada waktu kita boleh on, ada waktu kita boleh off. Jadi kita terpulanglah kita nak buat berapa layer daripada kosong, daripada satu hingga seberapa banyak yang kita nak buat. Jadi kita tak mau guna. Contohlah ini dah satu layer. Jadi kita nak buat labeling dia kita nak buat layer yang kedua supaya tak ada orang kata apa bertindak dengan sini. Jadi bila ada edit ke apa-apa dia orang kata tak ada masalah. Jadi macam mana kita nak buat layer untuk kita punya annotation dengan kita punya error ni, dimension dengan annotation ni, kita pergi ke bahagian layer sini, kita klik layer properties. Tapi layer property akan naik begini, view begini. Lepas tu kita pergi ke function ke atas ni, dia akan type situ new layer. Klik new layer, dia keluar sini. Contoh layer yang pertama dimension. Okey, dimension. Jadi kat sini kita boleh pilih kita nak warna apa untuk dimension tu. Contoh dimension tu kita nak berwarna biru. Kita kliklah warna pink lah. Pink magenta. Kita pilih pink magenta. Lepas tu line type. Kita nak pilih line dia tu jenis apa. Contoh ini line continuous. Atau kita nak line putus-putus. Atau kita nak line apa, kita tekan load. Dekat load sini ada berbagai-bagai jenis line yang ada. Kita pilih sajalah nak garisan putus-putus ke, garisan tersembunyi ke, hidden line ke, apakah daripada situ. Jadi kita dah okey. Ada suruh select apa-apa kan. Contohlah saya nak select sini. Saya tekan OK. Dia naik dekat situ. Jadi kita pilih saja apa benda yang kita nak. Contoh dimension saya nak guna continuous line. Jadi saya pilih continuous line sajalah. Lepas tu saya pilih OK. Line weight ni adalah dia punya orang kata apa ketebalan garisan yang kita nak buat untuk layer yang pertama. Jadi kita boleh buat lah layer-layer kat sini. Kita nak pakai berapa tebal garisan yang nak kita pakai tu. Jadi dah siap. Itu satu contoh untuk layer dimension kan. Okey, layer dimension dah ada siap. Jadi sekarang ni dalam lukisan tu dia ada dua. Dia ada satu annotation. Maksudnya labeling. Dimension dia tulis number. Sekali annotation dia ada tulisan-tulisan lah. Cuba kita buat layer yang baru. Kita klik lagi layer yang baru. Kita buat annotation. Ya. Ya. Rasa ada keluar dialog box sepatutnya. Dialog box kat bawah ni. Dialog box ni. Tadi saya tengok cursor patut ada. Tapi kita orang tak nampak. Kami tak nampak. Oh, tak nampak. Tadi dia explain tadi. Oh, dialog kat sini hilang. Yang tekan properties tu semua. Oh, okey, patutlah. Okay. Alright. Saya cuba balik. Kita tengok harap dia keluar. Tapi layer properties. Tak naik layer properties tu. Tak ada. Oh, kat saya naik. Tak apa. Kita klik saja layer properties. Kita klik new kat situ, dia akan keluar satu layer baru. Jadi setiap layer tersebut kita edit lah, kita nak apa, jenis garisan, warna garisan. Contoh dimension tadi saya pilih magenta. Dan seterusnya untuk layer yang next untuk annotation ni saya nak pilih warna, tulisan dia warna kuning. Okay, saya klik OK lah kan, dah siap, saya klik untuk hilang. Jadi dekat properties kat sini, kita akan nampak, kita akan naik, tak nampak. Alamak. Kat sini property kat sini dia akan naik dimension yang kita buat, layer yang kita buat. Sekarang contohnya lah kita nak buat layer dimension. Kita klik kita punya layer dimension, baru kita pergi ke bahagian annotation kat sini. Annotation kat sini kita akan nampak sini ada untuk linear punya dimension, ini untuk text, ini untuk dimension, ini ladder. Jadi kita ambil linear sahaja. Untuk linear ni pun dia ada banyak. Dia ada angular, dia ada radius, dia ada apa kat sini. Kan? Jadi kita boleh klik contoh linear kan. Saya nak klik sini. Jadi dalam soalan dimension dia kat sini dan sini kan. Sini dan sini saya klik, saya tarik. Dia naik kat situ 10. Contoh yang bawah ada 20. Saya pilih balik linear. Saya klik dulu sini ke sini. Dan saya tarik ke sini bawah sini 20. Jadi 20. Jadi untuk saiz tulisan ni, kita boleh adjust lah dekat kita punya property. Contoh ni lah, contoh kita boleh edit direct daripada sini pun boleh. Tapi contoh 10 kan, saya tak nak 10, saya nak 20. 210. Dia boleh jadi juga. Tapi benda ni takut
Tak payah, nanti takut saya takut nanti tak jadi yang lain. Okay, 10 begini. Ini contoh untuk layer kat sini lah. Jadi suruh student copy sebiji sama macam soalan. Andai kata ada 10 dimension kat sini, suruh student copy 10 dimension kat sini. Andai kata dia ada annotation tulisan kat sini, berapa tulisan, copy semua tulisan. Jadi saya tunjuk kat sini, ini contoh. Ini contoh untuk linear lah. Jadi kalau macam mana untuk fillet. Okay. Jadi untuk fillet, saya klik ke sini, kita ambil radius begini. Kita klik kat sini. Klik, dia naik kat situ, radius 20. Kat situ, kat sini contoh ni radius kan, kita boleh tukar untuk ambil diameter. Diameter pula, kita ambil kat sini diameter. Tarik dia keluar diameter. Ini contohnya lah, ini contoh sajalah. Okey, contoh yang seterusnya, macam mana kita nak buat tulisan-tulisan dekat sini? Macam mana kita nak buat tulisan-tulisan yang ada nama-nama, ada error apa semua kan? Kita boleh ambil kepada leader. Leader kat sini. Okey, kita ambil leader, kita add leader. Jadi daripada sini kita klik contohnya lah. Saya nak buat garisan, contohnya lah saya nak buat garisan ini. Saya klik, saya tarik, select mati leader sini. Kejap. Itu mati leader, wajah leader. Okey, itu mati leader. Add leader ni contohnya kalau dua perkataan dia menunjukkan kepada satu, kita boleh add mati leader. Tapi kalau kita nak buat single-single, kita just pilih leader ni sahaja. Contoh saya pilih leader ni kan, saya klik sini, saya tarik ke atas, auto kita off dulu. Saya tarik ke atas begini. Begitu kat sini ada tulisan. Contohlah tulisan situ, radius. Kita bolehlah pilih situ, radius. Radius berapa? Radius measurement. Radius measure. Alright, contohlah begitu kan. Jadi size tulisan ni kita select dekat sini ada size dia kat atas sini. Dekat sini ada size. Contoh sekarang ada size 4. Kita tak mau pakai terlampau besar. Contoh ada kita nak pakai size 2.5. Okey, jadi klik 2.5. Lepas tu close lah. Hilang. Alamak, hilang pula. Keluar tadi. Jadi kita tadi delete. Tak boleh tambah baru. Contoh kita ambil leader, kita ambil sini, kita type sini, dia akan keluar situ, contohlah radius. Radius kita nak pakai, kita select dulu tulisan di sini, kita nak pakai size nombor 2.5, enter. Baik. Kenapa dia hilang? Ada kat situ. Okey. Masuk close. Dia naiklah kat sini radius. Jadi contohnya sekarang, itu yang dekat tepi-tepi ni semua single tau. Dia masih pakai leader yang single. Bermaksud satu tulisan dia tak ada dua cabang. Satu tulisan dia tak ada dua cabang. Jadi macam mana dalam soalan ni dia ada satu tulisan, dia ada dua cabang. Untuk center mark tu. Jadi center mark tu dia ada sini satu, sini satu. Jadi macam mana kita nak buat leader tu, satu leader ada dua. Jadi contoh kita ambil add leader. Add leader plus kat sini, kita pilih contoh lah, ini satu, ini satu. Select mati leader. Baik. Kenapa dia tak mau ikut? Adakah kalau okey, macam ni kot. Saya cuba dulu sebab kalau untuk 2021 ni saya tak berapa ingat. Kalau 2024 dia senang, dia ada benda-benda ekor-ekor yang simple sikit. Jadi saya try ambil leader ni lah lagi satu kan, contoh. Kita type line. Okay. Saya nak bodoh. Close kan. Lepas tu kita nak ambil add leader ni. Okay, alright. Okay, begini. Saya delete dulu Saya ambil leader biasa. Contoh saya buat kat sini, leader sini. Ini center mark kan.
Jadi saya type situ center mark. Okay, center mark. Okay, saya tukar dia punya font size pergi ke font yang kita nak 2.5 waktu kita close. Jadi sekarang ni kita nak add leader ni ada satu lagi kat sini, titik lah contohnya lah kan. Jadi kita ambil add leader, klik dekat sini, klik sini klik kat sini pergi ke center mark dia kat sini. Jadi kita enter. Jadi daripada satu mark ni, satu perkataan ni kita ada dua cabang dia punya error. Ya. Sebab yang itu maksud dia berkongsi, yang lain semua single. Tapi yang berkongsi hanya ada center mark. Center mark ni kita add leader kat sini. Yang lain semua orang kata apa single label yang single lah. Contohnya contoh dimension ni dia ada dia punya nilai, dia ada dia punya penerangan. Jadi ayat-ayat itulah yang kita letak dekat sini. Okay. Right. Jadi dekat mana simbol setakat ni saya rasa untuk praktikal task yang ketiga ini sajalah. Cuma kita kena lengkapkanlah dia punya tulisan-tulisan yang keliling-keliling ni. Cara nak buat dimension dia begini, cara untuk kita tulis perkataan kita ambil kepada add leader ni lah. Kalau itu untuk single. Kalau kita nak guna perkataan yang sama, kita nak kongsi error dia ke tempat lain, kita boleh add kita punya leader tu. Tapi add leader hanya pakai satu ini saja, yang lain semua single. Jadi sekarang ni, saya tunjuk tadi benda yang salah, sorry. Nanti confuse. Okay, saya delete dulu radius ni kan, contoh kan. Tadi kan perkataan saya dah cakap, perkataan kita ada pakai dimension yang lain. Jadi untuk annotation kita ambil dimension yang lain. Jadi sekarang ni kita boleh buat add leader lah. Add leader contoh leader sini. Saya ambil sini ke sini. Nampak dia jadi warna kuning. Dia jadi warna kuning. Contoh sini radius lah. Saya type saja radius. Radius waktu saya klik OK. Bikin sini ada. Saya buat lagi leader yang lain. Leader sini. Saya buat ke sini. Ini nama dia line. Okay, saya klik OK. Jadi sekarang ni, dekat lukisan kita ni, kita akan nampak tiga warna yang berbeza. Bermaksud setiap warna ni dia mewakili satu layer. Jadi untuk layer lukisan ada satu layer. Layer dimension ada satu layer. Layer untuk annotation dia ada satu layer. Jadi sekarang ni, ketiga-tiga layer ni kita boleh on, kita boleh off. Ikut sesuka hati. Atau kita boleh freeze. Maksudnya kalau kita freeze, kita tak ada siapa pun boleh edit selagi mana kita tak on balik layer tersebut. Jadi contohnya lah, saya tak mau tengok semua annotation dengan dimension ni. Saya rasa macam serabut. Jadi apa pun kita buat, kita pergi ke function layer kat sini. Kat tepi dia ni ada simbol mentol, matahari dengan padlock tersebut. Kalau mentol ni membawa maksud kepada dia punya kita on atau off layer tersebut. Kalau kita off, kita just klik kat situ. Lepas tu dia akan hilang. Contohnya lah kan. Sekejap Saya nak off layer. Turn off. Okay, saya nak off layer radius tadi. Benda ni bukan saya hilangkan. Maksudnya bukan saya delete. Cuma saya hilangkan benda yang saya offkan layer tersebut yang saya tak nak. Contoh sekarang, saya nak off layer pula, layer dimension. Saya klik off kat sini, dimension pun hilang. Jadi dimension ni kita hanya nampak benda yang apa yang kita nak je. Tapi andai kata kita nak on balik, kita on balik layer, kita just on balik layer tu, dia akan wujud balik benda tersebut. Jadi kita boleh buat layer by layer. Jadi kita tak kacau dah drawing yang pertama. Jadi dalam untuk topik yang practical task 3 ni, kita ajar student macam mana nak buat dimension dan macam mana kita nak buat annotation dan kita macam mana kita nak pakai function layer. Jadi itu kita akan ajar setiap practical task, dia fokus pada topik-topik yang berbeza lah. Jadi daripada sini tadi kita tunjuk off kan. Jadi kat tepi ni ada lock. Lock ni maksudnya kalau kita lock layer tersebut. Saya sekarang ni saya lock layer dimension. Bermaksud layer dimension ni kita tak boleh klik dia langsung. Kita klik, kita nak padam apa pun tak boleh. Sebab apa? Dia tengah lock. Jadi tak ada siapa pun boleh ubah kecuali kita on balik kita punya lock tersebut. Jadi nak on, kita pergi ke layer sini, kita on balik. Jadi kita dah boleh pindah. Jadi untuk topik yang
Untuk topik yang ke practical task yang ketiga ni, inilah yang kita belajar. Kita belajar annotation, kita belajar dimension dan kita belajar function layer. Okey, jadi untuk topik yang pertama kita basic drawing, topik yang kedua kita dah masuk layer yang asas dan practical task yang keempat kita dah belajar cara-cara untuk buat lukisan ortografik dan isometrik dalam kita punya slide. Okeylah, itu untuk practical task yang keempat. Right, jadi untuk setakat ni ada apa-apa macam pertanyaan atau confuse ke? Drawing dia orang ni, dia orang tak perlu nak kena buat dalam title block ya. Tak perlu. Tak perlu ada title block. Kalau title block tu dulu soalan kod yang lama, kita ada satu topik bahagian nama dia reusable content. Reusable content tu maksudnya kita akan reuse balik konten-konten yang ada ni berulang-ulang kali. Jadi benda apa yang selalu kita guna berulang-ulang kali adalah kita guna title block. Jadi takkanlah title block setiap kali kita nak buat balik. Dia buang masa. Jadi kita just buat sekali, kita pakai balik dekat dalam tu. Jadi kalau nak buat title block ni pun tak ada masalah. Contohnya lah, macam kalau dalam kelas nampak macam student dia mahir kan, macam student saya tengok macam student, kita tengok student ni laju je, macam faham je, macam mahir lah, kita boleh arahkan dia orang buat title block. Kita boleh guna kita boleh ajar satu topik nama dia reusable content. Jadi contohnya lah, ini saya tunjuk contohnya lah, ini adalah bukan perkara wajib yang student kena buat. Dalam silibus tak payah buat, tapi kalau student buat lagi cantik. Jadi penilaian dia akan lagi dapat teratur lah. Jadi macam mana kita buka layer yang baru lah, kita ambil layer yang baru, kita macam masa kita limit lah. Kita limit 0,0, contoh 0,0. Dalam silibus tak ada. Dalam silibus tak ada. Cuma kita nak buat nampak cantik lah, cantik. Contoh 297,2100 contohnya lah kan. Z enter sekarang ni contohnya lah kita nak buat layer lah, contoh lah ini contoh saya lah kan. Okey, semua masih nampak kan saya punya AutoCAD kan? Masih. Alright, okey. Kita on auto mode, contoh lah kita buat ini saya main random je tau. Ini saya main random saja. Ini saya okeykan kalau random. Baik, kita buat ini. Susah pula sebab ada nilai. Okey, kita buat segi 4. Contoh rectangle. Saya klik sini ini random. Ini random saja. Contoh kita dah buat title block kat sini, naik sini 30. Naik sini total sampai sini. Contohnya lah kan. Ini 10. Baik. Alright, pendek pula. Ah, 40. 40. Macam tu lah. Contoh, ini contoh je lah. Saya pun tak ingat dia punya betul exactly dia. Contoh saja. Contoh. Anggap inilah title block kita lah.
Okey, ini adalah dikategorikan sebagai satu konten lah. Jadi title block ni macam mana student nak tulis nama kat sini, kita pergi ke dalam bahagian annotation, kita ambil teks. Kita ambil multi text. Jadi kita klik kat sini, kita buka kat sini. Contoh, sini ada naik huruf kat sini kan. Contoh nama Adil Arif. Adil. Contoh nak huruf besar semua kan. Arif. Contoh. Jadi kat sini kita boleh adjust lah berapa saiz tulisan yang kita nak. Kita nak saiz 4 ke, saiz berapa ke, klik kat situ. Dah ada kat sini. Jadi kedudukan dia kat sini, macam mana kita nak ubah dia, kita klik kat dia kat situ, kita drag dia ke bawah. Contoh kita nak align dia kan, kita drag ke bawah. Contoh yang macam tu. Jadi kat sini nak tulis name, kita ambil sini, kita ambil multi text, kita klik kat mana kotak yang kita nak buat, kita buka besar mana yang kita nak, ni kat sini kita type name. Name, kita highlight, contoh kita nak save berapa, kita nak ambil save 4. Okay, klik close. Siap, klik balik kat sini, ubah balik ke bawah. Kita susun lah. Student boleh isi lah nama-nama penuh. Nama-nama penuh dekat sini. Jadi, ini macam mana kita nak savekan dia sebagai satu blok. Kita boleh pergi ke function blok kat sini. Kan? Lepas tu kita create blok create blok. Saya nak ingat balik. Sebab benda ni dah tak pakai, jadi saya dah lupa. Create tu. Create blok, title blok. Title blok. Lepas tu select blok, mana location ya? Bukan. Ya, saya nak recall balik. Sebab ini yang lama. Oi, mana dia punya ni? Sekejap ya. Ada keluar menu kan? Kami tak minta. Ada. Oh, ya tak nampak. Okey, kejap. Saya nak recall balik. Create menu. Okey, kita pergi kepada blok, kita create blok. Kita pilih sini base point. Kita bukan base point, kita pilih pick point. Kita set alamak, macam ada error je. Mana blok ni? Retain, review, define, select base point, create. Dalam inventor ada dia aja tak benda ni title block kan? Dalam inventor tak ada. Tak ada juga. Tak ada juga. Dia macam rasa baru ni dia tak ada kan benda ni, macam pelik lah pula kan. Ya. Sekejap, saya nak create blog ni kalau untuk yang 2021 ni saya tak berapa ingat kat mana dia duduk. Sebab alah, kenapa yang 2000? Sorry ya, sebab 2021 ni saya macam tak ingat sangat dia punya title blog dekat mana. Tak apa. Apalah, nanti kalau yang 2024 the latest one ada senang. Sebab apa, setiap version ni dia ada dia punya shortcut ikon yang makin mudah. Lagi banyak version dia dah lagi mudah lah, tapi ini saya tak nampak lagi. Kalaupun saya tunjuk sini tak nampak juga kan view dia kan. Kalau untuk itu nanti kita tunjuk yang lain lah. Right.
Okey, setakat ni ada apa pertanyaan tak? Mengenai title block tu, budak nak lukis boleh, budak tak mahu lukis pun boleh. Tapi nak lagi cantik, nak mudahkan kita nak lagi cantik, nak mudahkan menanda nanti baru ada title block bila kita buka, bila kita saya rasa okey, alright. Jadi bila kita dah ada title block ni, dia akan jadi mudah untuk kita tanda lah. Bila kita buka, kita punya view tu, dia terus kita tahu markah nama dia siapa, dia terus boleh bagi markah lah. Jadi tapi benda tu semua bergantung pada pensyarah penilai lah. Okey, itu sajalah setakat ini. Untuk pelajar submit memang caranya tu yang kita kena walk around bawa pendrive. Ya. Atau boleh juga kita minta student dekat dalam market ada internet. Dia save as apa tu? Market ada. Save nama student lah, save as drawing template lah. Drawing template. Kalau tak save dalam komputer tu boleh tak? Boleh, kita save dalam pendrive kita. Jadi kita tak payah save as, kita sebab ada student menipu lah. Okey. Kalau cara menipu dia ada cara begini. Macam mana kita nak elok menipu. Kalau kita dapat kantoi budak menipu. Senang cerita dia. Contohnya lah setiap penilaian contoh practical work kan, practical work 2. Kita setiap nak buat lukisan tersebut dia ada dia punya dimension kan, contoh 20. Tapi kalau kita nak pastikan budak buat juga, macam mana? Kita suruh budak tambah nombor metrik belakang dia. Contohlah, andai katalah kan. Pada dimension. Pada dimension. Pada lukisan dia. Contohlah, garisan dekat dalam lukisan tu dia kata kena buat garisan sepanjang 20 mm. Tapi student buat, okey, kamu tambah 4 nombor belakang metrik kad kamu. Contoh nombor belakang metrik kad dia adalah 1004. Jadi sepanjang garisan tu adalah 20.1004. Jadi kita buka je semua, kita akan nampaklah 1004 setiap nilai tu. Jadi student lain tak boleh nak meniru. Kalau dia nak meniru pun bukan nombor metrik dia, kita tahu dia copy hantar, itu bukan nombor telefon, nombor metrik dia. Jadi daripada situ kalau kita dapat kantoi budak-budak meniru lah. Adakah jadi rumit? Tak rumit pun. Sebab dimension dia kita tambah kita tambah. Bukan kita tambah nilai pada awal, kita tambah nilai perpuluhan. Jadi semua tu kita kena tambah. Semua yang contohlah dekat situ ada 14 garisan yang kita kena buat kan. Jadi 14 garisan tu kita kena tambah nilai belakang dia. Jadi kita tengok ini budak 1004. Jadi budak lain tak boleh copy. Kalau budak lain copy pun kita tengok metrik nombor dia bukan 1004 jadi maksudnya kamu copy lah ni. Jadi kalau kita nak kantoi budak meniru itu cara ajak budak supaya tidak meniru selalunya contohnya lah budak-budak benda-benda file ni dah memang ada dalam PC dekat market. Jadi kadang-kadang budak rajin dia buka-buka, dia copy ada. Dia copy paste saja. Jadi untuk elakkan benda ni jadi, kita boleh suruh dia orang tambah nombor metrik kad kat belakang dalam perpuluhan dia. Jadi setiap semua benda tu akan jadi nilai perpuluhan. Jadi kita boleh check So kalau kita boleh check suruh budak buat dimension. Okey, semua lukisan buat dimension. Setiap benda ada dimension. Jadi setiap ada benda tu kita akan nampak nombor metriknya. Itu cara untuk tak mau bagi budak meniru Jadi dia orang mau ke, dia orang tak mau ke, dia orang kena buat juga. Kalau kantoi meniru terus kosong. Begitulah cara yang saya praktik sebelum ni lah untuk pastikan tak ada penipuan daripada student. Alright. Okay. Itu contohnya lah. Kalau andai kata selepas ni macam masih confused kan, takut mungkin semua dah saya tahu semua pernah guna AutoCAD. Mungkin kadang-kadang dah lama kita tak pakai, kita lupa kan. Kadang-kadang kita tak praktik, kita lupa. Jadi kalau ada apa-apa masalah lepas ni macam kurang faham, boleh panggil saya boleh tunjuk saya boleh pergi personal coaching satu persatu. One to one lah macam mana kita nak buat lah kalau andai kata lupa lah. Takut yang kita belajar petani mungkin ada benda-benda yang tak boleh view. Kadang-kadang kita view dekat kita punya PC, tapi bila saya share screen saya, benda tu dekat penonton-penonton yang lain dia tak boleh tengok. Dia takut ada problem Tapi untuk sementara waktu try dulu lukis tu, benda yang simple. Kalau macam andai kata ada problem,
nanti maklumkan dengan saya. Dan saya rancang nantilah, andai katalah semester depan, kalau ada pensyarah-pensyarah macam baru nak mengajar ni, saya ingat saya nak buat kelas intensif lah. Sebelum mula kita buat satu bengkel. Kita ajak balik pada mula sampai habis. Jadi kita buat kelas macam contoh kita ambil di market, kita buat ramai-ramai sekali, contoh macam tu lah. Buat refreshment. Kalau baru SEM ni yang baru ramai sangat orang belajar. Sebelum ni dia tak ramai sangat. Jadi macam semester ni ramai, yang ada yang tak pernah ajak lagi sebelum ni. Jadi saya ingat untuk semester depan, untuk refreshment ke apa, kita buat satu bengkel. Dapatlah kita satu hari berkursus. Sekurang-kurangnya lah. Itu perancangan saya lah untuk next semester. Okay, itu je lah kot kalau saya daripada saya ni. Kalau saya nak tunjuk yang AutoCAD yang practical task 4 tu mungkin dia lagi panjang proses dia akan lagi panjang. Tapi tak apa. Next time mungkin kita boleh buat sekali lagi macam ni. Mungkin kita boleh rekod ke apa ke sekali lagi sebelum buat tu lah. Selalu benda tu lambat lagi lah, akan berlaku mungkin 4 minggu lagi akan buat yang nombor 2 tu. Okay, untuk practical task 1 yang lukisan manual. Practical task 1 lukisan manual, dia ada satu topik dia, topik 2 iaitu ortographic isometric. Saya nasihatkan satu kelas buat satu lukisan. Contohlah kelas minggu ketiga buat, hari ni adalah minggu kedua. Minggu kedua ni sepatutnya budak-budak dah start melukis. Jadi practical work yang pertama tu sepatutnya dia dah lukis sikit. Jadi minggu ke depan, macam minggu ketiga boleh selesaikan. Jadi pada minggu keempat boleh masuk practical task yang pertama, buat satu soalan, dan minggu kelima boleh buat practical task 1 soalan yang nombor 2. Jadi minggu ke-6 tu dah boleh shift kepada manual, pergi ke AutoCAD, dah AutoCAD masuk ke sini. Tetapi itu kalau anda kata sempat siap. Kalau tak sempat siap, mungkin boleh ambil sampai minggu ke-6 lah. Semua tu on paper je lah perancangan. Jadi kalau kita nak buat lewat sikit ke apa tu, bergantung kepada pensyarah lah masing-masing macam mana nak selesaikan tu. Saya cuma bagi pandangan sahaja. Okey, itu je lah tu. Kalau ada pertanyaan ada apa, boleh bagi tahu. Okey, daripada saya tak ada lah. Kalau yang lain ada. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Atas masa yang diluangkan. Tak ada masalah. Terima kasih Cik Adil. Ya, baik, sama. Terima kasih Encik Adil. Ya, sama, baik, terima kasih. Okey, kalau macam tu tak ada apa, kita end call lah dulu ya. Ya. Yang mana rekod boleh simpan untuk yang lain ya. Tapi saya end dulu lah. Nanti saya share. Alright, okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.